Seorang ibu tunggal beli sebidang tanah hasil tabungan emas. Ini kisah Puan Aizamira. Walaupun golongan B40 tidak menghalang impian beliau untuk memiliki aset sendiri. Beliau seorang penyimpan emas yang berilmu dan berfikiran jauh. Simpan emas bukan sekadar mau tunggu harga naik dan jual, tapi ianya lebih daripada itu. Emas juga boleh dijadikan sebagai permulaan untuk memiliki aset yang lebih bernilai seperti hartanah. Tuan-puan, sudah ramai penyimpan emas di Public Gold yang berjaya beli aset secara tunai hasil simpanan emas seperti Puan Aizamira. Di Public Gold, anda tidak perlu tunggu modal besar untuk mulakan simpanan emas. Melalui akaun Emas Gap, anda boleh mula menabung emas serendah RM100 dan tiada komitmen bulanan. Jom saya bimbing anda mulakan simpanan emas hari ini dan boleh isi borang sign up di bawah untuk bimbingan. Boleh follow.